Dah tak rasa happy, saya dah murung, saya dah tak nak jumpa orang. Saya duduk kat rumah, menyendirikan diri saya kat rumah sebab saya tak rasa happy dengan keadaan saya. Tapi saya nak keluar rumah pun saya takut sebab saya rasa saya terumbang-ambing, rasa bertaigo kan. Dah mula rasa badan tak stabil kan. Dia tak sihat dah berapa bulan. Tengah mencari-cari kat mana ada pusat yang boleh merawat urat saraf saya, sakit GERD saya, gastrik saya melampau-lampau dah kronik. Lepas tu saya berdoa siang malam pada Allah, ya Allah beri petunjuk kat mana saya nak berubat, kat mana penawarnya ada. Lepas tu saya tengok TikTok, saya nak sihat. InsyaAllah. Semoga ada jodoh lah Puan kan, cerita di Pusat ni. Kita bagi demo tadi tu, apa yang Puan rasa? Ya Allah, sungguh menakjubkan. Masya Allah, saya cakap Alhamdulillah. Seringan-ringannya bahu saya ni yang macam ada batu beban yang saya pikul, tiba-tiba saya dapat demo tu, saya rasa ya Allah, leher saya dah boleh bengkok. Terus biasa saya nak sembahyang, saya nak solat, nak Assalamualaikum pun saya rasa setegang urat saya kat sini. Tak boleh nak ke kiri ke kanan.